Hari tu saya dah buat unboxing Proto Emperor kan. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana rupa body dia yang telah pun siap dipasang dan dibuat detailing. Jadi pada siapa yang nak tengok dengan lebih detail, siapa yang dapatkan kotak ni, anda boleh cari video unboxing yang saya sediakan pada ruangan dekat bawah tu. Untuk video pendek ni saya cuma nak tunjukkan apa yang telah pun saya lakukan untuk jadikan body ni sama seperti mana yang ada pada box art dia. Yang pertama sekali, untuk bahagian hadapan ni memang kita kena paint sendiri dengan warna hitam sebab stiker cuma bagi dekat bahagian atas saja. Kalau anda nak betul-betul jadi sama hitam macam dekat dalam box art ni, anda kena paint sendiri di ke sebelah tepi kiri kanan dan belah bawah dia. Dan yang keduanya adalah dekat bahagian exhaust tip ni. Okey, exhaust ada sebelah kiri dan ada juga sebelah kanan. Jadi untuk bahagian sini kita tak diberikan sebarang stiker, jadi exhaust ni pun anda kena paint sendiri. Dan yang ketiganya adalah dekat bahagian hitam sini. Hitam ni kan stiker cuma diberikan untuk bahagian atas saja. Jadi anda kena paint sendiri dekat sebelah dalam ini untuk bagi dia sama seperti mana dekat pada box art. Jadi selamat mencuba.